Berita hangat di Sabah. Datuk Seri Haji Jinor, Ketua Menteri Sabah dan Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah, GRS, sangat yakin bahawa gabungan itu akan menang besar dalam pilihan raya negeri Sabah ke-17, PRN 17. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Scream Media. PRN Sabah. Haji Ji yakin GRS menang lebih 37 kerusi, dapat simple majority. Itulah berita kita pada kali ini. Dan sebagai disclaimer, berita ini adalah berdasarkan artikel asal yang disiarkan dalam Sinar Harian. Dalam satu kenyataan selepas majlis kempen Rumah Kita, Kita Jaga di dataran Bagandang, Beaufort, beliau menyatakan keyakinannya GRS boleh memperolehi lebih daripada 37 kerusi yang merupakan bilangan minimum untuk majoriti mudah di Dewan Undangan Negeri Sabah. Hakikatnya GRS bertanding di 55 kerusi dan Haji Ji percaya mereka mampu meraih lebih daripada 40 kerusi. Beliau secara spesifik menyebut tentang 2 kerusi, Lumadan dan Klias, di mana calon-calon GRS, Datuk Ruslan Muharram di Lumadan dan Datuk Isnin Aliasni di Klias, mempunyai rekod perkhidmatan yang kukuh dan disanjung tinggi. Di samping itu, Haji Ji menjelaskan bahawa GRS menyediakan insentif kepada pengundi di luar Sabah, pengundi luar negeri, yang pulang untuk mengundi, termasuk peruntukan di setiap kerusi DUN dan juga bantuan penerbangan khusus. Untuk kapal terbang pun ada, katanya, ketika menjawab pertanyaan media. Tidak kurang penting, beliau turut mengumumkan insentif untuk pelajar institusi pengajian tinggi IPT di Sabah. Setiap pelajar diberikan RM300 untuk pulang ke kampung semasa musim perayaan seperti Hari Raya, Krismas atau semasa cuti semester. Beliau menyatakan bahawa ramai pelajar yang menghadapi beban pengangkutan dan ada yang hanya perlukan sekitar RM50 untuk kembali ke kampung. Insentif ini diperkenalkan berdasarkan kesedaran tersebut. Haji Ji menegaskan bahawa kerajaan GRS bukan hanya berjanji pembangunan. Selama 5 tahun pentadbirannya, mereka telah menumpukan kepada 4 teras utama: pembangunan pertanian, industri, pelancongan dan modal insan, pendidikan. Beliau juga menyebut beberapa pencapaian konkret seperti industri taman perindustrian. Sebagai contoh, Taman Industri Minyak dan Gas Sipitang, SOGIP, telah menarik pelaburan besar dan dijangka memberi manfaat kepada rakyat Beaufort, Klias dan kawasan sekitarnya. Tambahan pula, untuk menampung keperluan kesihatan rakyat di kawasan Klias dan Lumadan, beliau mengumumkan 2 mesin dialisis tambahan akan disediakan. Keyakinan GRS ini berpunca bukan sahaja daripada aspirasi, tetapi juga kekuatan jentera parti, sokongan akar umbi yang mantap dan kerjasama erat antara parti komponen dalam gabungan. Jika kita semak latar belakang, pembubaran Dewan Undangan Negeri Sabah berlaku pada 6 Oktober 2025, membuka laluan untuk PRN dalam tempoh 60 hari, bermakna tarikh mengundi ditetapkan pada 29 November 2025. Dalam struktur sekarang, terdapat 73 kerusi di Dewan dan majoriti sederhana adalah 37 kerusi. Lebih menarik lagi, GRS dan Pakatan Harapan, PH, telah mencapai persetujuan tentang pembahagian kerusi sebelum PRN ini. Walaupun butiran spesifik hanya didedahkan pada hari penamaan calon, kerjasama ini menunjukkan pendekatan pragmatik antara parti daerah dan nasional. Menurut Haji Ji, dalam tempoh 5 tahun pentadbirannya, kerajaan negeri GRS telah melaburkan lebih daripada RM1.3 bilion dalam pembangunan modal insan, contohnya dalam beasiswa, program pembangunan pendidikan dan bantuan sosial kepada golongan rentan. Di bawah pelan SMJ, Sabah Maju Jaya, GRS mencatatkan kemajuan besar, terutama dalam pembangunan rumah mesra, air bersih dan program kebajikan. Sebelum ini, insentif bagi pelajar IPT bukan hal baru. Bantuan RM300 pernah diumumkan sebelum ini dan diberikan sebagai subsidi sekali bayar untuk pelajar tempatan Sabah yang pulang semasa musim perayaan. Dokumen rasmi Parlimen juga menyatakan bahawa sebahagian subsidi tersebut dalam program Fly Siswa diwujudkan dalam bentuk kredit Shell syarikat penerbangan bernilai RM300 setiap seorang untuk tebus tiket domestik dan dianggarkan perbelanjaan kira-kira RM48 juta
dalam Belanjawan 2025. Dari satu sudut, keyakinan tinggi HGG dan GRS mencerminkan gabungan strategi politik klasik, memadankan pembangunan materi dengan insentif pemilih, voter incentives, terutama dalam konteks pilihan raya negeri. Insentif seperti subsidi penerbangan dan bantuan pelajar bukan sahaja membantu meringankan beban rakyat, tetapi juga mampu meningkatkan penglibatan pengundi luar negeri di hari pengundian. Ini menimbulkan persoalan. Sejauh mana insentif sebegini memainkan peranan dalam mempengaruhi keputusan pilihan raya? Adakah ia lebih sekadar program kebajikan atau strategi pilihan raya tersusun? Dari sudut sejarah, ini bukan kali pertama Sabah menyaksikan gabungan tempatan yang kuat. GRS sendiri dibentuk pada tahun 2020 melalui penyatuan parti tempatan seperti Gagasan Rakyat Sabah bersama komponen nasional PNBN bagi mencabar warisan. Dalam PRN 2020, GRS berjaya meraih majoriti dengan 38 kerusi, lebih daripada 37, menempatkan HGG sebagai Ketua Menteri. Kini, dengan keyakinan lebih 40 kerusi, GRS dilihat mahu menegaskan kembali dominasi dan kesinambungan pentadbiran. Perbandingan boleh dibuat antara trend ini dengan politik negeri lain di Malaysia yang mempunyai gabungan tempatan kukuh, misalnya GPS di Sarawak, di mana parti tempatan memainkan peranan strategi dalam mengekalkan kuasa negeri sambil menyesuaikan diri dengan arus politik nasional. Ada juga aspek tadbir urus. HGG menekankan keempat teras pembangunan, pertanian, industri, pelancongan, modal insan, dan menyebut projek konkret seperti taman industri. Ini menimbulkan persoalan akademik. Sejauh mana janji pembangunan jangka panjang berbanding insentif segera pengundi akan menentukan keputusan PRN? Adakah pengundi lebih mementingkan janji insentif jangka pendek atau pembangunan berimpak tinggi jangka panjang? Dalam konteks negeri Sabah yang unik dengan cabaran geografi, ketidaksamaan pendapatan dan perbelanjaan, mungkin kombinasi kedua-dua pendekatan adalah strategi yang sangat pragmatik. Tambahan pula, kerjasama GRS-PH dan pembahagian kerusi yang telah dirancang menunjukkan dinamik politik yang semakin fleksibel di Sabah. Berbeza dengan model politik parti dominan semata, Sabah menonjol sebagai tempat di mana kuasa tempatan sangat relevan. Ini mendorong perbincangan akademik. Adakah semakin banyak negeri di Malaysia akan mengadaptasi model politik gabungan tempatan plus nasional pragmatik ini? Atau adakah ini refleksi kultur politik Sabah yang sangat berasaskan kepentingan lokal dan autonomi negeri? Para sahabat penonton sekalian, jadi, adakah keyakinan tinggi HGG dan GRS ini akhirnya akan menjadi realiti? Atau adakah insentif pengundi dan janji pembangunan jangka panjang ini sekadar strategi pilihan raya yang diuji? Sebagai penonton, anda bagaimana melihatnya? Adakah fokus insentif seperti subsidi penerbangan dan bantuan pelajar cukup kuat untuk mengubah persepsi pengundi atau pembangunan infrastruktur jangka panjang yang lebih penting dalam memilih kerajaan? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Mari kita bincang bersama. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng supaya anda tak terlepas video analisis politik Sabah lain yang akan datang. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi.